Okey, perkembangan terkini proceeding inquest kes Zara Karina Mahathir, kita ada bukti baru, fakta kes baru dan saksi baru. Zara dikepung, disoal dan ditertawakan kerana mahu jadi badar. Ini kes buli ya. Bukan kes buli, kata Syafiq Abdal. Nak matai nak Syafiq Abdal, kau kena jawab depan hakim. Ini saksi kedua. Sama dia punya statement dengan saksi kemarin. Zara dikepung, disoal dan ditertawakan kerana mahu jadi badar. Ini kes buli ya. Saksi kanak-kanak kedua memberitahu Mahkamah Coroner bahawa Allahyarham Zara Karina Mahathir telah ditahan dan dikepung di satu sudut bilik asrama beberapa jam sebelum remaja terbabit ditemukan dalam keadaan terlentang dan tidak sedarkan diri. YB Kihampau, YB Syafiq Abdal. Itu bukan kes buli ke itu, YB? Jawab kunun ba. Itu bukan kes buli ke itu, Warisan? Itulah kes buli. Bongo, bengol, otak kiampau, dupang. Justice for Zara. Aku sudah cakap dari hari pertama sampai hari ini bukan kes politik ba, YB Kihampau, Warisan. Ini kes buli, kes jenayah buli dupang. Kan sudah kerajaan Warisan buka kes buli di Mahkamah KK. Apa yang kau tiba-tiba jadi nyanyuk ni? Warisan kan jadi kerajaan di Putrajaya. Sudah kau buka kes buli kan? Kenapa lah kau memperbodohkan diri sendiri, Syafiq Abdal? Wai Najo bikin malu Warisan. Wih, ramai ini menonton. 6 bilion orang. Wow. Patutlah orang-orang Warisan marah dengan aku ni. Jangan kunun kamu kasih famous aku. Aku ni tak mau famous. Sekarang ni susah sudah aku mau makan. Susah sudah aku mau pergi tandas. Susah sudah aku mau jalan belikan beli ayam. Susah sudah aku mau jalan beli baju. Semua kalau nampak aku macam nampak malaikat. Aku tak tahu macam sudah aku artis nombor 1 Malaysia bah. Ya Allah, ngamlah betul. Jangan kamu minat sama aku ni. Kalau kamu nampak, macam kamu dah nampak. Tolonglah pakcik-makcik Oto Aroh. Ya Tuhan. Susah juga ya rupanya jadi famous ni. Susah mau beli barang, susah mau makan. Ni semua orang bawa bergambar. Aku ni introvert. Tak pandai aku jadi artis. Susah. Susah rupa-rupanya jadi famous ni ya. Peguam-peguam Zara sahkan buku diari tu banyak yang koyak ah. Sebentar tadi peguam Zara mengesahkan ada banyak diari yang koyak. Jadi Syafiq Abdal, macam manalah ba kita mau tolong kau ini? Kalau kau sendiri buat jenayah langgar undang-undang, ya Tuhan. Sudah-sudahlah bah politikan kes Zara ni untuk dapat undi. Kami rakyat ni tidak juga mengundi Syafiq Abdal dengan Warisan pakcik-makcik Oto Aroh. Terus teranglah aku cakap. Sebab terlampau dipolitikkan sudah kes si Zara ni. Kau sama-sama dupang kan dengan Dato' El Beteh. Dato' El Beteh. Ada lagi dia marah. Dato' El Beteh, bawa berehat Dato'.
Kamu ada masalah besar. Syafi Abdal tidak lama masuk penjara, Dato' LBT. Kau punya big boss itu. Dato' LBT. Kami di Sabah sekarang ni sibuk pasal Kezara, bukan sibuk pasal kau punya video-video. Tidak laku sudah kau, Dato' LBT. Di Sabah ni kau punya cerita tak boleh saya dipakai. Nggak, sudah kami ikut kau punya cerita ni, Dato' LBT. Habis sudah zamanmu. Menyibuk ba tauke-tauke Cina itu tu. Sudah kita sibuk pasal Kezara. Sibuk pula dia bergaduh macam pundan sana. Dato' LBT, kalau kau bergaduh dengan YB di Sabah, kau sejalah ba, dah kami masuk campur. Why nak dupang ba Dato' LBT ni? Sama dupangnya dengan Syafi Abdal. Kau dah nampak berita kah? Dalam keadaan Kezara ni belum selesai, menyelit ba Dato' LBT punya cerita bergaduh dengan YB di Sabah. Dato', kalau kau bergaduh pasal duit, kau mesej sajalah YB tu minta duit balik. Ya Allah, kau buat drama pundan ke apa ni, Dato' LBT? Aduh, tak puas hati pada dia. Nah, kau dengan Syafi Abdal sudah berjaya kasih tumbang haji jadi kerajaan JRS? Belum. Itulah bah kamu ni, masalah kamu ni kan. Semua benda kamu mau politikkan di Sabah ini. Tidak dapat projek perlombongan mineral Sabah, Dato' LBT mengamuk macam pundan. Syafi Abdal tidak dapat jadi ketua menteri. Dipolitikannya Kezara. Apa sudah jadi dengan pembangkang ini? Barihat-rihat kunun. Kau nampakkah Syafi Abdal tu besar masalahnya? Sudahlah kempunan, tidak dapat jadi ketua menteri Sabah. Narayang ditangkap lagi oleh hakim dalam tempoh 7 hari. Terima kasih banyak Syafi Abdal yang kasih bocor rahsia ni. Dia cakap kepada wartawan, saya diminta untuk serah diri dalam tempoh 7 hari. Dengan muka-muka kesian Syafi Abdal, saya diminta untuk serah diri dalam tempoh 7 hari.